Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Purata Guru. So terima kasih kerana masih menonton dan subscribe channel Purata Guru. So hari ni saya nak pergi kedai Pomen dekat Kepala Batas, Kepala Batas. So hari ni kereta macam ada masalah. Bila kita start bateri lebih kurang 12 volt daripada indikator ni. Indikator ni. So bila kita start 12 volt, maksudnya bila start 12 volt alternator tak masuk. So bila saya jalan sikit alternator masuk. Oh, alternator masuk, maksudnya 14 ni kira alternator masuk. Okey. So saya nak pergi check balik dekat Pomen. Nak tengok apa masalah dia. Apa masalah bila kita start, sepatutnya bila kita start kereta tu 14 volt, tapi bila start 12 volt, maksudnya alternator tu tak berjalan. Dia jalan, start jalan, kejap tak jalan. So saya nak minta dia tengok tu, mungkin kabel brush ke ataupun alternator dah rosak dah. So sekarang ni saya on the way ke kedai Pomen tu lah. So dia check balik, kau boleh servis ke apa, kau kena tukar baru. So apa-apa pun jom. Okey, sekarang saya sudah sampai di kedai Pomen yang terletak di Kepala Batas. Kedai ni spesialis untuk wiring, servis alternator dan starter. So kita boleh nampak Pomen tengah check kereta saya untuk buka alternator daripada bawah. So inilah alternator yang telah dibuka. So alternator ni tak biasa diservis ataupun ditukar, memang original daripada Pro 2 Viva. Okey, sekarang Pomen tengah buang serpihan kemek yang terkena pada coil dalam alternator. So benda ni akan kacau sistem alternator tu sendiri. Okey, next sekarang Pomen tengah buka kabel belakang alternator untuk mengeluarkan kabel brush yang sudah lama. So dekat sini dia akan servis lah, buang kabel brush yang lama dan gantikan kabel brush yang baru. Okey, sekarang Pomen tengah buka cover untuk kabel brush tu. So warna hijau tu adalah cover untuk kabel brush. So inilah rupa kabel brush saya selama ni. So ini cover dia, cover holder dia. So kabel brush saya ni sikit saja. So saya akan servis. Nampak dekat situ, yang tu Pomen ketuk tadi. Dia dah ketuk tadi. Serpihan tu dia kemek terkena coil, nampak coil tu nampak macam ada luka sikit. So kita akan tukar kabel brush ni. Situlah kedudukan kabel brush. Nampak sudah pecah, diketuk tadi. Okey, sekarang Pomen tengah tukar kabel brush baru. So dia cuma guna kabel brush semua masuk dalam slot dia. Kemudian dia akan solder kabel brush baru tu. So tukar kabel brush ni murah sikit daripada tukar satu alternator. Tukar satu alternator lebih kurang kat 2-300. So kita servis saja tukar. Okey, sekarang dia solder balik wire kabel yang bersambung dengan kabel brush. So inilah kabel brush asal dia, rupa dia nampak sikit saja. Tu wire tu dah cabut dah tadi. So itulah wire yang akan dia solder. Ni kabel brush yang lama. Okay, next Pomen masuk balik kabel brush tadi yang baru. So dia akan pasang balik cover semua dan dia akan test lah.
rasa alternator ni tak biasa servis selama saya guna kereta Viva ni, lebih kurang 14 tahun lah. So mungkin ini adalah masalah yang menyebabkan bateri tu weak ataupun lemah ataupun kong. So kita tengoklah lepas kita tukar kabel brush ni, adakah alternator kita tu berjaya dipulihkan. Okay, sekarang proses pasang balik. Okay, nampak Pomen tengah pasang balik. Dia pasang daripada bawah juga. So kita tunggu sajalah dia test nanti. So sini saya tak boleh nampak kerja-kerja dia cabut pasang alternator. So kat sinilah kedai dia dekat lama kepala batas. Okey, masa ni pun dah lebih kurang pukul 6, tak ramai lagi. Okey, alhamdulillah telah selesai kita servis alternator tadi. Tadi alternator tu macam ada kemek kat body. Kemek kat body tu dia short dekat coil, so dia dah buang sikit sepihan body tu. So dia pun dah tukar carbon brush baru. So kita tengoklah esok macam mana. Okey, so nak tukar alternator baru memang makan modal kat 300 lebih. So yang ni saya servis pun lebih kurang RM80 saja. So esok kita tengok macam mana. Okey, alternator ni pun dah lama tak biasa servis ataupun tukar. Okey, kita tengok macam mana esok. Kalau start dapat 12 volt tu maksudnya ada masalah problem lain. So sebab sebelum ni saya start 12 volt, bila lama-lama sikit jadi 14 volt. Takut itu alternator tu sekejap okey, sekejap tak okey. So apa-apa pun kita tengok esok lah. Apa pun terima kasih kerana menonton video channel Tuan Palota Guru. So teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Assalamualaikum.